dalam untuk channel Brazil. So hari ni kita akan 24 jam bertahan di tandas gunakan kertas ini, kertas warna-warni. So kertas warna ni ada dua, satu lagi dekat dalam tandas. So hari ni kita nak bukan 24 jam lah, bukan 24 jam, dalam 10.26 sampai 10.35. Okay, so kita dah sekarang kita percaya dulu, sekejap. So kita ambil kertas ni, kita duduk dulu, santai dulu. Okay. Wow. Ya, untuk tunjuk dulu. Okay, kita bagi pada konten. Sini ada kertas warna-warni. Dia senang kerat semua tu melekat Oh, 10.7 guys. Kita buat sini. Aku dah baca seksi ya. Tadi apa yang kita nak buat? Ini ambil kertas ni. Dia tengok dulu. Tengok dia hilang. Tak hilang cuy. Tak hilang. Tapi dia ada warna-warna. Kau tengok ni. Ya. Warna-warna ni. Dia ada warna-warna Oh, jap kuning-kuning. Sekejap stop video sekejap Okey, kita baru dah lepas dah membaiki semua tu. Memang betul lah dia ada warna kuning. Kalau kena air, memang tak ada nak hilang. Susah sekejap. Kat mana sini? Okey. Sekarang dah pukul 10.28. Ya, cuba kau buat action. Ni ada kertas wih, kau ikut tuan ni, kertas yang wih ni. Ambil lah, kena baiki kau tengok ni guys. Kau lihat ni guys. Nanti lepas konten kena buat, bersihkan dulu. Ya, dia warna hijau Tapi hijau ni tak terlalu dekat sangat. Mungkin sebab warna. Kalau kita warna color rambut, color rambut lah. Kalau color kertas-kertas ni biasanya selalunya tu. Oh, nampak. Nanti kita bersihkan ni. Masalah ni. Tapi kat belakang ada warna hijau. Melekat tangan aku melekat Wah, pakai sabun ni. Lepas konten guys. Ni kalau pergi melekat Melekat Kau tengok tangan aku. Kotor Bismillahirrahmanirrahim. Ni kotor sini. Tak tahu apa. So aku kau ni betul lah guys. Esok aku sekolah. Kau tengok kali dia warna biru jadi. Aku malas nak video tapi terpaksa guys. Sebab tadi ada konten guys. So ni merah. Pasal dia je aku tak buat konten lah. Ni konten lah ni. Kalau aku nak buat konten 24 jam macam konten kreator buat tu susah sikit lah. Aku baru budak-budak ni. Jadi tambah ni je lah. Aku mau buat kertas warna ni macam ni. Tengok. Ni melekat siap je kau Misal Tapi dia melekat tu. Warna biru dia. Tengok, nampak ni. Tangan aku kotor aku basuh nanti. Kau pernah 10.30. Okay, bagus 10.30. Tapi dah 6 minit guys. 4 minit. Semua aku aku basuh dulu So sama sekejap. Kita hilang mana
Aku apa dah guys? Tak tahu. Ya saya. Tahu. Tapi demi konten guys, demi konten jap. Tengok. 10.31 guys. Baru 10.31. Kalau 10.26 7, 8, 10.29, 10.30, 1, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35. So bertahan sampai 10 minit. 10 minit je weh. 10 saat je. 10 saat kita bertahan. 10 saat bertahan di kertas warna dengan dalam tandas warna kertas warna. Mana bila aku lagi kotor weh kau tengok. Kena air pun kau tengok ni. Api dah weh warna-warni weh. Kena basuh nanti guys. Mas. Wujud tak masuk dalam meja. Kalau masuk meja lagi susah weh. Alamak, jangan sentuh. Kotor. Ni dah tidak. Tidak sudah kering guys. Tengok air dia. Kesenaran ni weh. Ni kalau kau tengok warna merah. Tak ada melekat ni. Wah, jangan nampak nampak. Macam darah. Kau apa dah? 10.32 guys. Aduh. Apa nak buat sini Tapi dia kena ada sabun. Nanti lapas nanti. Tapi aku kena dulu ni. Aku kena biar nanti jauh kemas balik. Nanti aku kemas masa 10.33 guys. 2 minit lagi guys. Ayo guys. 3 minit lagi baru aku nak habis guys. Aku dah malas dah. Penat aku dah buat tanda. Aku tak tahu buat apa. Kelas 24 jam buat apa. Tidur sini. Aku tak tahu pergi mana ni. Tengok ni. Kotor. Aku tak nak buat apa. Aku potong. Belakang. Tengok belakang. Aku tak tahu dia nak buat apa sini tu. 10.33 guys. Air lagi semua lagi. Ni aku sedih dia ni. Kau tengok. Ini sampai dah rosak ni. Nanti aku kemas. Wah, tapi nanti kena kemas guys. Misal guys. Tapi tak apa guys. Demi korang. Aku buat guys. Betul guys. Empat guys. 10 saat bertahan di kertas warna. Nanti aku tulis nanti. Tapi video ni hari Sabtu ni. So dalam 10.34 baru akan basuh nanti guys. Di mana kita basuh guys? Kira sampai itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe. Kalau korang suka lagi kita buat macam ni, kalau boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe. Bye. Hai, kenapa lah aku buat kerja macam ni Nanti kita rumah balik. Bye.